Bulan puasa berdisiplin lah. What is the biggest license? Biggest license bulan puasa is kalau lapar pun kita kata tak boleh makan. Kalau biasa pun, kalau teringin pun kontrol lah sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada para pendengar dan para penonton KRI Open Table Podcast. Pertamanya, selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa kepada para pendengar, terutamanya kaum muslimin di Malaysia. Dalam berapa hari dah? Dah 13. Wow. 13. Okey. Dalam episod ketiga ini kita mempunyai seorang tetamu yang istimewa dalam podcast kita. Bersama saya, Dr. Nong Sari, yang merupakan pengurusi Khazanah Research Institute yang juga seorang tokoh yang amat berpengalaman dan amatlah hebat di persada dan arena dasar-dasar awam. Selamat datang Dr. Nong Sari. Terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah, okey. Ya. Wah, ini kali pertama saya dalam Code Podcast. Yes, terima episode kasih. Yang ketiga. Okay. Baru-baru ini, minggu ini, ada sedikit komen mengenai situasi di Asia Timur. Macam mana tu Dr. Nong, dan bagaimana peperangan yang berlaku boleh memberi impak dan kesan kepada rakyat Malaysia? Ya, sesuatu yang kita jangkakan tapi kita berharap tak jadi, tapi jadilah kan dah. Ini merupakan hari yang ketiga, keempat sejak US dan Israel menyerang Iran. Perkara itu masih lagi berterusan. Saya punya peranan satu lagi ni, airport ni, kita pun mengalami pembatalan penerbangan daripada di antara Timur Tengah, di Gulf, daripada Saudi sampai Dubai, Doha dengan Kuala Lumpur, dan jadi terjejas dari segi penerbangan kan, sebab perangan tu menyebabkan ruang udara di Gulf ditutup langsung. Dan so satu terjejas dari segi inilah, kita visit Malaysia year 2026 tahun ni kan. Jadi itu satu kesan yang langsung sebab industri penerbangan terjejas. Yang kedua, kita tengok harga minyak sebelum perang tu bawah 60-65 itu, ingat dalam 2-3 hari ni naik jadi 75 lebih. So harga minyak naik. Malaysia ni sebab kita ada two sides of the thing. Harga minyak naik, Petronas buat lebih banyak duit lah. Tapi sebab kita pun subsidi harga minyak, so subsidi pun naik lah. So sama ada net yang mana net lebih banyak, saya tak tahu. Kita belum pasti lagi lah. Tak tahu kesannya lah. Tapi satu kesan sebab kita visit Malaysia year ni, kesan dari segi tu satu kesan penerbangan. Kita tak tahu berapa lama lagi. Sebab Dubai dan juga Doha merupakan hub yang besar, sebab Emirates dengan Qatar, big airlines. Yang ada sekarang ni ialah penerbangan ikut utara je lah. Ikut pergi London, pergi Eropah, pergi Amsterdam dan sebagainya. Itu satu. Tapi yang kedua ni yang kita bimbang juga ialah kesan kenaikan harga barang-barang, harga minyak dan akan menyebabkan kenaikan harga barang-barang. Sebab pergerakan perkapalan, air transport dah memang terjejas, tapi perkapalan selat Hormuz juga akan tertutup. Dia tak tutup sangat, tinggal lagi syarikat insurans tak mau insure. Tak boleh masuk lah. Tak ada kapal yang lalu kat situ kan. So itu kita berharap benda ni boleh selesai cepat lah. Kalau tidak, banyak ke kapal kita, Dr. Nong, kapal terbang ke kapal yang lalu di selat Hormuz? Saya lebih daripada kapal terbang lah. Tapi masalah dia, kalau minyak banyak lalu kat situ lah. Lalu di situ. Kalau barangan banyak lalu kot Suez.
Suez belah bawah ni kan. Minyak dia keluar daripada Gulf kan. So akan terjejas. Tapi kalau makin lama makin kalau Gulf masih lagi tutup, kesan dia agak ketara dari segi penerbangan dan juga minyak. Apa mungkin pengajaran untuk kita di Malaysia ni, Dr. Nong? Apakah kita kena lebih mandiri dalam menjaga barang-barangan keperluan ataupun menjaga lebih tegas dalam urusan diplomatik? Bagaimana, Dr. Nong? No, kita dari segi hubungan diplomatik kita ni kecil lah. Orang kecil sangat. Itulah realitinya. Jadi kita menjadi penerima pada persekitaran yang berlaku geopolitik. Sekarang ni dah macam ni, ke Amerika dia nak ikut dan dia nak serang sampai dia serang ke Venezuela. Jadi kita hidup dalam persekitaran tu dan ikhlasnya saya rasa kita dalam satu era atau persekitaran yang sangat berbeza sekarang ini kan. Tapi dari segi food security misalnya, ini satu yang sepatutnya kita beri tumpuan lebih sikit kan. Yang benda yang kita kena belilah benda yang lebih murah dibuat, boleh beli kita belilah, tapi ia tidak benda yang macam ni kita tak sangka kan. Tapi setakat ni masih lagi terkawal. Kemarin pun Dewan Rakyat PM bawa usul untuk mengutuk serangan ni. Dewan Rakyat mereka tak setuju banyak benda, tapi bab ni semua setuju. Usul tu diluluskan oleh Dewan Rakyat kan. Dan kita tengoklah apa dah jadi lepas ni. Orang tengah nak puasa, tengah nak raya. Ya, betul. Walaupun ada sentimen yang konon mengatakan okey, Petronas akan dapat lebih banyak income daripada peperangan ini kononnya, tapi secara insaniahnya peperangan ni bukanlah sesuatu yang menguntungkan lah. Dan itu harus adalah dalam benak fikiran kita. Apa lagi macam Dr. Nong kata, kita dah nak raya dalam berpuasa ni. Awal tahun ini, sejak Januari, Februari dan sampai sekarang, kita dalam musim perayaan. Kita bermula daripada Thaipusam, Tahun Baru Cina, dan sekarang adalah bulan Ramadan, di mana ramai orang Malaysia sedang menyiapkan persediaan raya untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi makna kata perbelanjaan isi rumah dalam musim sekarang ini sangatlah bermacam-macam. Macam-macam nak dibeli, macam-macam dah beli, macam-macam yang perlu disediakan lagi. Orang kita pula sekarang dah pandai, dah mula ada akses kepada skim pinjaman beli dulu kemudian bayar, atau kita short formnya adalah BNPL. Kalau mengikut laporan Kementerian Kewangan tahun lepas, kita mencatatkan 7.5 juta pengguna iaitu dalam BNPL, yang meningkat daripada 2.6 juta pengguna BNPL pada tahun 2023. Pada masa yang sama juga, penyedia perkhidmatan BNPL naik daripada 10 penyedia kepada 16 penyedia dalam masa 3 tahun. Dalam keadaan bank-bank kita di Malaysia ni sibuk nak merge, nak consolidate, penyedia BNPL pula semakin hari semakin ramailah, semakin banyak. Apakah ini Dr. Nong satu perkembangan yang positif kepada ekonomi Malaysia, Dr. Nong? Apakah accessibility BNPL ini satu kemudahan ataupun sebenarnya satu perangkap yang orang tak sedar? Dari segi sumbangan ada dua. Satu, sumbangan ekonomi kita kan, kita belajar ekonomi dulu, ada consumption, investment, government spending, import, export. Sumbangan yang datang daripada perbelanjaan penggunaan di Malaysia ni agak besar. Kan? Jadi kalau saya berletak topi ekonomi ni, kita kata kita nak supaya benda ni stabil, penggunaan ni kan. Stabil dan juga boleh orang kata sustainable, mampan. Jadi tak bolehlah penggunaan ni bergantung kepada benda yang tak boleh sustain kan.
Okey. Antara benda yang tak boleh sustain ialah benda yang penggunaan yang boleh sustain ialah penggunaan yang berdasarkan kepada pendapatan lah kan. Tapi kalau penggunaan yang berdasarkan hutang dia tak boleh sustain lah kan. Jadi saya lihat BNPL ni sebagai satu kemudahan untuk penggunaan, betul. Tetapi ia juga satu perangkap lah kan. Satu perangkap? Sebab dia sebenarnya buy now pay later. Dia apa KRI pun buat keluar report ni. Yes. Kan? Report kita ni boleh dapat di website kita. The Financialization of Our Lives. Ini satu report yang kita sebenarnya menyumbang kepada task force yang akta yang buat akta apa kredit pengguna kan? Yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat tahun lepas digazetkan ujung tahun lepas, berkuat kuasa 1 bulan Mac. Itu ya baru lagi 3 hari. So yang merupakan satu kaedah untuk regulate ni lah, bukan saja BNPL tapi segala benda kredit yang di luar daripada sistem bank yang melibatkan pengguna lah, consumer lah. Ya, ni masuklah. Sebab dulu macam tadi you kata apa, dulu 10 dah ni dah jadi 16 kan, pembekal penyedia BNPL. Itu tak masuk yang kecil-kecil. No, syarikat kredit. Betul. Ya. Yang nak beli motor, yang kita tak angkat dulu. Kan? Furniture. So this Suruhanjaya kredit pengguna ni yang tertubuh dengan akta ni, dia akan regulate dengan lebih semua sekali lah. Semua, bukan saja BNPL, kredit company, kredit alung yang halal, alung halal, debt collector, tarik kereta, tarik apa, dan perkhidmatan diorang ni kadang-kadang berada dalam kementerian luar daripada kementerian kewangan ataupun luar daripada bank negara lah. Ya, dia sebenarnya task force yang kita sumbang ni terlepas dia sebab tu dia lambat sikit nak buat ni, sebab dia Kementerian Kewangan ada Suruhanjaya Security, ada bank negara, lepas tu Suruhanjaya Koperasi pun banyak hutang. Perumahan pun ada tak salah. Ya, and then Kementerian Perdagangan Dalam Negeri kan. And then apa satu lagi? Banyak kementerian lah. Jadi hasilnya dia orang buat akta ni dan inilah. Tapi itu dari segi mengawal the supply side lah. Penyedia perkhidmatan kredit pengguna kan. Pengawal sediaan dia orang. Tapi belah sini dah demand side lah. Orang yang guna perkhidmatan tersebut ni kan. Jadi sekarang sepatutnya agak kawal sikit lah. Tak boleh lah macam saya ni, kalau saya kata orang marah saya lah, macam beli kereta sampai 9 tahun kan. Macam accounting depreciation straight line 5 tahun scrap zero kan. So and then cara nak kira macam kita bayar setiap bulan tu, cara nak kira banyak, kalau dia bayar 100 berapa banyak bayar, orang kata, orang cakap orang kampung dulu kata berapa banyak bayar bunga, berapa banyak bayar pokok kan. So you bayar 1 tahun semua bayar apa? Rule of 78 tu, yang front load the interest kan? Tu. But at the same time aset kita yang kita beli tu turun nilai kan. So dan satu dari segi tak boleh lah buka meja dekat pasar malam kata tak apa ambil dah beli kereta dekat pasar malam kan. Kena ada sikit assessment on kelayakan kan. And then kena ada disclosure cost. Kadang-kadang kata tak apa TV ni saya pun tak tahu TV macam mana, 40 inci kalau ni orang tak beli dulu 13 kan. Dan 40 inci boleh bayar RM50 pokok kan. Kita tahu tak perbezaan harga cash dengan harga kredit kan. So what is the implied interest rate dalam tu kan. Itu pun kena ada kawal sedia lah, supaya tak adalah orang charge ke credit card sekarang 18
20 lebih kurang lah. Double digit jugalah. Double digit Double digit. BNPL Zero interest kadang-kadang tak tahu. Kalau tak kena penalti lagi lah. Dia markup harga tak dulu? Itulah. Kalau dia kata, dia harga cash 100. Tapi BNPL 200. Zero interest. Kadang-kadang harga sama Dr. Noh. Itu yang rasa tertarik. Itu yang rasa tertarik. Ini akan membawa kita kepada sebenarnya apa nilai ataupun falsafah kita lah dalam menggerakkan ekonomi berlandaskan kredit ni Dr. Noh. Itu dalam tu. Macam mana? Kalau yalah dulu kita dengar berbelanja ikut kemampuan, ukur baju di tangan sendiri, di badan sendiri, lepas tu menabung sikit-sikit, lama-lama jadi bukit lah. Ni dia harga sama ni. In fact, kalau kita pergi pun harga sama. Harga sama. Kedai motor kita pergi, bos, kita mahu inilah motor ini ni, beli cash. You ada stok ke? Ya, tak ada stok. Tapi kalau esok kita datang, ini bulan-bulan berapa bos? Ini angkat. Jadi nilai ataupun falsafah menggerakkan perbelanjaan melandaskan hutang ni macam mana Dr. Nak? Macam mana kita perlu? In the first place, buat perangai macam tu sepatutnya bila dah ada Suruhanjaya kredit pengguna ni tak boleh buat macam tu lah kan. Tapi soal kawal ni enforcement ni tak tahu lagi lah. Tapi kerangka dia dah ada. Okey. Dari segi betul kalau macam kita lihat lah suku tahun keempat yang 2025 kan. Tengok, I think sumbangan ekonomi bertumbuh quite high. Tapi 5.7 I think. Suku tahun terakhir. Dan kita tengok, wow, okay, 8% daripada tu, which is tinggi daripada 5.7, datang daripada perbelanjaan penggunaan kan. So as sebagai ekonomi makro, kita tengok 8% pertumbuhan perbelanjaan penggunaan ni boleh harap tak kan. Suku tahun pertama tahun ni, suku tahun kedua tahun ni, sebab satu dia sumbangannya ada transfer kan, SARA lah, STR lah. Lagi on top of that, yang tu untuk setengah orang dia konsisten lah, dia dapat setiap bulan kan. Yang macam kita orang dapat RM100 lah. Tak apalah. Dapat alhamdulillah. Tapi kalau sebahagian daripada perbelanjaan penggunaan tu berdasarkan pada kredit, dan angka tu tak stabil kan. Kita nak buat dasar based on membaca angka tu, jadi tak stabil. Itu dah ada di offer zero interest. Yang beli cash pun kalau kita ambil logic time value of money, yang beli cash ni sebenarnya rugi. Yalah, tapi kita kena fikirlah, kita beli ni takkan sebab tu kan. Kita beli, kita mesti orang di bawah, tapi tak apalah, you jadi orang muda kat sini. So kita beli sebab kita ada keperluan nak beli benda tu kan. Kalau kita tak fikir nak beli benda tu, tapi kita tengok pergi jalan kat mall, dia kata harga cash dengan harga kredit sama. Tiba-tiba kita beli sesuatu yang kita tak perlu. Tapi dengan accessibility BNPL yang macam-macam ni di hujung jari ni Dr. Noh, susah dia jadi addicted. Dia jadi addicted, seolah-olah jadi addicted. Dan addicted ni pula dia akan jadi anxiety lah bila ada reminder yang duk datang, bertimbun. Hari pula lain-lain untuk payment tersebut. Yalah, tapi tak boleh lah. Sebab tu kena ini kita masuk. You yang raise masalah falsafah ni. Bukan, actually itu tak boleh lah. Dia duduk satu office, dia kata dia beli dia sembang-sembang pasal lunch, dia kata jam baru ni kan. Lepas tu pressure. Lepas tu dia goboh kat Facebook dia pula, kata dapat attraction. Lagi follower dia, bukan follower dia lah, kawan dia semua. Ataupun you tengok some influencer tunjuk dia pakai tu, dia pakai ni. Lepas tu you pun dia
ada orang bayang lah, dia nak tunjuk apa, ada jam lah, apa lah semua. Jadi you pula pergi kata, aku pun nak jadi macam dia, tapi macam you kata, ukok baju badan Di pada ni. sini. Tapi itu cabaran sekarang lah Dr. Nong. Orang muda sekarang cabarannya memang nak mengikut peredaran zaman. Dia memerlukan kehendak tu dipenuhi. Kalau zaman Dr. Nong, apa cabaran masa muda? Mungkin keluar daripada kepompong kemiskinan. Dah dia salah satu daripada pengajaran hidup ni dah tak masuk consumer credit lah. Yalah, kita kena belajar apa namanya, restrain kan. Restrain. Bulan puasa ni. Bulan puasa berdisiplin lah. What is the biggest license? Biggest license bulan puasa is kalau lapar pun kita kata tak boleh makan. Kalau biasa pun, kalau teringin pun kontrol lah sikit. Kan? Macam taklah semua kena baru, baju raya kena baru, kereta kena baru, langsir baru, katil baru. Nah, bukan. Lagi orang kata, lagi bawah kita punya podcast ni orang kata boleh lah dia cakap macam tu kan. Tapi actually betul, kena berhemah. Kita tak boleh. Kita kena tengok untuk esok lusa tulat lah. Hari ni, tapi sebab tu kalau kita ter-addicted dengan benda ni, kita beli. Betul lagi kita tak tahu bil tu duk bertindan lah. Kan? Lepas tu dia akan sampai satu tahap dapat gaji. Habis kan? Habis. Bayar sikit habis. Kan? Jadi satu seksa tau. So saya harap lah generasi muda ni, saya dah kira tua sikit lah. Kan? Salah satu daripada manfaat kalau kita berbelanja secara berhemah dan juga buat simpangan, ialah kita ada kebebasan masa kita dah kemudian kan. Kita tengok kalau kita tak buat benda ni, syarikat-syarikat ni depa tak bagi can lah. Depa lah ni apa? Bankrupt apa lah ni? Bankrupt apa? 5,000 lebih? Lebih kot. 10,000 kot. Dia akan go after you, dia bankruptkan you. Gelap masa depan tu. Bankrupt kan? Lagi-lagi orang muda lah. Kalau umur 25, 35 bankrupt, sekarang ni depa kata, saya tengok statistik mana depa kata orang 5,000 lebih, orang yang bawah 34 tahun. 35 tahun bankrupt. Bila bankrupt, habis lah amanah raya tu, dia pegang dia punya hasil, pegang punya gaji kan. Lepas tu habis hutang, tak boleh. Kalau dia tak kahwin ni tak apa, orang pun tak kahwin dengan dia lah. Tapi kalau dia dah kahwin, ada anak bini macam mana? Tapi raya mesti kita bersiap sedia lah. Kita happy-happy. Ni bila? Ini recycle punya Dr. Nong. Okay. Saya pun baju raya ni untuk ada vibe, nak naikkan vibe raya tu. Tapi sedikit je Dr. Nong kan. Kita tahu dengan penubuhan pasukan consumer credit di Suruhanjaya ni kan. Agak-agaknya selaku seorang tokoh yang dekat dengan, janganlah kata tokoh. personal yang dekat dengan environment tersebut lah, perkumpulan dasar apa semua. Apakah isu yang sangat menekan sehingga perlunya tertubuh Suruhanjaya ini, dan apa yang rakyat perlu faham tentang kuasa serta bidang penyeliaan Suruhanjaya ni? Dan satu yang menjadi pendorong utama dasar ialah tahap keberhutang isi rumah ataupun individu yang berpendapatan yang rendah lah. So the level of indebtedness itu menggerunkan sebab kadar keberhutangan tinggi. Remaja satu, awal sangat yang bankrupt tadi sampai 5,000 lebih, satu. Nombor dua, kita tengok dari segi benda ni juga ada tak sustainable kan, sebagai satu pengurusan makroekonomi tak sustainable. Dan kita akan hilang kalau bankrupt, kalau orang mau pening pasal it's actually the productivity will go down, everything. So this one kita bimbang kalau kita tak jaga ni dari segi orang yang pembekal on the supply side ni, kalau dia exploit, dia
dia teruskan dan beras ini kena ada sikit education lah. education, Dan disiplin. at least tahu kalau nak berhutang pun tahu antara yang ni yang mana lebih murah ke, ataupun I think mereka should masuk dalam kurikulum. Dulu saya tak ada lah kemahiran hidup je. Tak payah buat gaji kayu pun tak payah, kena tahu kira kredit ni, Nisbah hutang, nisbah hutang, kos, budgeting kan. Nak pergi martun, katok itu semua dengan sisat tu, tapi belajar financial literacy budgeting kan, personal finances. Mereka penting actually. So tak tahulah ni bunyi macam dok merongok kan. Tapi sikit dulu kalau zaman Dr. Nong muda remaja lah, credit card ni mungkin famous. Sekarang BNPL lah, kan? Apakah isu atau perdebatan terhadap ke accessibility credit card ni sama dirasai ataupun sama hujahnya dengan accessibility BNPL? Dulu tak ada BNPL, tapi kita ada credit card lah, personal financing lah. Orang muda mungkin dah tak berapa familiar tentang hal ini. Credit card? Mungkin sebab kita dah ada hujung jari Dr. Nong BNPL ni. Mungkin. Tapi zaman Dr. Nong muda remaja, dan sekarang pun masih muda, agaknya apa perdebatan di dasar awam, di arena dasar awam ketika itu? Dia sama juga, tapi pada ketika tu instrumen kredit ni kurang kan. So you kena minta kredit card kan. You kerja je, you dapatlah surat kan. Kata you ditawarkan kredit card, kredit limit 2,000. Dan masa tu kat kantin you tengok kawan-kawan pun dapat dah kredit card. You pun rasa macam kalau aku tak ada kredit card macam koman lah. So kita minta kredit card kan. Tapi saya ada satu disiplin lah. Saya pakai juga kredit card, tapi saya tak mau bank dapat duit daripada saya kan. So saya pakai macam 30 hari kredit free lah. Bayar, pakai betul bayar kan. Sebab sebagai kemudahan untuk buat transaksi, bukan untuk bincang. Sebab saya tahu masa tu 18 kan 21% kan. It's ridiculous tinggi. So maknanya tapi kredit ni dah dulu pun banyak, tapi dia tak ada nama lah. You pergi kedai mana pun dia kata tak apa ambil dulu buku 35 lah. Buku 35 dulu yang tu pun ada. Tapi yang tu kita rasa macam maybe tak tahulah, kita belajar macam matematik sikit, ekonomi sikit, kira mai kata tak boleh lah. Baik tangguh 3 bulan 4 bulan banyak cash kan. So kempen kesedaran masa tu macam mana? Kempen tak ada. Tahu sendiri macam biasalah, dulu tak ada Facebook apa benda semua ni, tak ada social media. Tapi I think pressure yang paling kuat peer pressure lah. Peer pressure, okey. Tapi janganlah. We live our life lah, mampu peer kat orang kan. Kita hutang apa. Mati ke lu? Oi, susah. Kena selesaikan dulu hutang. Kita tadi Dr. Nong sentuh pasal Akta Kredit Pengguna yang baru diluluskan dan berkuat kuasa bulan ni lah. 1 bulan. Bulan ni. Apa rakyat perlu faham ataupun faham tentang akta ini, dan bagaimana ia boleh memberi kesan kepada kehidupan rakyat? Apakah ia akan memurahkan barang ke, mengawal jumlah penalti ke, ataupun sebuah manifestasi kepada budaya consumerism yang baru, iaitu yang nak bebas hutang? Hopefully Suruhanjaya kredit pengguna ni akan mengurangkan eksploitasi untuk orang yang membekalkan perkhidmatan ni lah. Satu. Dan kalau ada literacy kredit yang ni, dia dapat memanfaatkan sebagai disclosure information kat sini lah kan. Cost kan, dia boleh faham ni. Orang ni kena tunjukkan dia punya terms kan. Dia orang ni boleh faham term ni kan. So dia kena buat keputusan yang lebih an informed decision lah kan. Nombor 3 dia kawal sikit lah dari segi kelayakan kan. Tapi nanti lepas ni saya ingat ada orang marah juga lah. Sebab orang duk biasa kata dia pergi tang mana pun dia dapat kan. Mungkin lepas ni saya tak tahu dia punya penguasaan, dia susah pula. Ada sikit susah lah kan. Tapi kalau ada sikit susah untuk kita berhutang,
okey juga kan. Sekarang ni you're right lah. Sekarang ni actually dekat app pun boleh apa? Dekat app. Kan? Pay later, kan? apa pun later. Kan? Dan juga macam your point about nilai ni susah sikit lah kan. Tapi kita tengok Dr. Noh, nilai ni satu benda yang agak susah tapi saya rasa penting. Perlu. Ya. Kita tengok baru ni tahun lepas rasanya pemansuhan Rule of 78. Ya. Maknanya front load tu dah tak boleh dah. Ya. Orang sekarang nak bayar awal, nak settle hutang awal tu dibolehkan dan tak perlu dipenalti. Penalti dia tak tinggi. tinggi. Itu satu penterjemahan nilai untuk bebas hutang yang agak baik saya rasa Dr. Noh. Itu mengurangkan yang tadi itulah eksploitasi. Kan? Tapi keberhutangan dia tak address because satu lagi kalau kita nak naik sikit lah atau nak ke belakang sikit ialah satu masalah dia ialah masalah gaji ataupun pendapatan yang tak mencukupi pun kan. Jadi itu satulah. Tapi kalau kita tak ada financial literacy ataupun nilai yang elok, gaji naik 1,000 ke 10,000 ke 20,000 tak jugalah. Tak jadi apa juga kan. Jadi I think the nilai dengan the literacy is the right first perisai pertama kan. Perisai pertama. So sebab tapi saya recognize bahawa gaji pun patut lebih kan? Lebih lagi. Yang tu satu agenda lain lah, kita kena memastikan bahawa gaji minima naik. Kita ada firma-firma yang boleh buat benda yang kompetitif, yang boleh bayar gaji bagi tinggi sikit kan. Tapi kalau tak ada yang ni, you boleh tengok orang gaji rendah tak hutang, orang gaji banyak hutang. So dia tak menunjukkan bahawa kita tak, this is not about memandang rendah kepada orang yang berhutang ataupun orang yang berpendapatan rendah kan. I tell you one story. Masa COVID dulu, dekat rumah saya tu ada kedai kan. Saya duk beli selalu laksa dengan cendol. Actually kedai yang depan rumah saya tu hampir semua bankrupt. Kan? Tapi this guy yang jual laksa bawa van kecil tu, dia buka kan. Dia survive lah. So saya tanya dia, macam mana you duduk all this habis lah. Dia kata actually this is business level lah, small business. Dia kata daripada dulu lagi masa dia berniaga, dia bayar gaji kat dia. So what it means is actually dia jual hari tu, dia ambil gaji dia, macam tu letak sebelah. Lepas tu the rest is beli untuk nak berniaga esok lah. Pusingan modal lah. And then balance pakai untuk kat rumah kan. So dia kata actually yang ni dia punya saving ni actually menyelamatkan. So dia ada saving kan. So bila dia sale jatuh to zero, dia tak zero, dia ada positif kan. Tapi kalau orang berhutang, imagine lah, you hutang, lepas tu you kena company you bankrupt ke, you kena buang kerja ke, you negatif. Dia kalau jatuh ada saya ajar dulu, kalau you have to take risk. Tapi kalau you jatuh di tanah, okey. Kalau muda-muda you boleh bangun balik. Tapi kalau you jatuh dalam tanah, masalah sikit lah. Kalau hutang ni you jatuh below ground. Kalau jatuh on the ground, zero income. Kalau kita ada kesihatan apa semua, insya-Allah kita boleh bangun balik lah. Tapi kalau jatuh dalam lubang, habis. Menyusahkan. Okey Dr. Noh, mungkinlah sedikit pesanan dalam orang sedang sibuk nak menyiapkan persiapan raya ni dan untuk akan belanja lebih banyak daripada biasa ni. Saya ni orang kata apa? Tengok gelas. Setengah orang tengok gelas kata half full kan, setengah orang kata half empty kan. Okay. So tapi saya rasa semua orang kena ambil risk. Jadi tak boleh lah. Jadi kalau orang nak ambil risk, dia kena tengok gelas dia is half full. Bukan half empty kan. Tapi nilai kita kena half empty lah. Sebab then kita ada contingency kan. Kan? Kita kena ambil risk, tapi kita kena ada contingency. Dalam dari segi kewangan peribadi atau kewangan keluarga, kena ada spare.
Kalau tak ada spare. Kita tak boleh kerja syarikat macam mana pun. Kita ingat okey, betul kita kita pergi beli rumah. Kita tengok okey lah, laki bini apa benda, kita tengok okey lah, 10,000 kan. 10,000 bank pun main kata, tak apa encik, boleh boleh 10,000 boleh, 4,000 sebulan, 4,000 sebulan, boleh bayar loan rumah, 4,000 boleh ambil lah rumah 800,000. Kita pun ambil lah 800,000, beli 800,000 rumah, dan bayar 4,000. Lepas tu salah seorang kena retrench dan jatuh dalam lubang. So actually you have to take risk, tapi kena ada contingency plan lah. Actually satulah, kalau nak kena ada saving kan. Kena ada saving. Dan satu lagi saya perasan tengok, bagilah kalau dapat gaji jana pun, you kena bagi to your parents, I think. Sikit pun tak apa. Dan ada berkat sikit lah. Kalau pasal cakap pasal nilai pasal nilai. Ini sikit pun tak apa. Dan you buat saving kan. Tapi saving tak bolehlah kata aku punya KWSP dah potong setiap bulan 22 11 apa? 12 Lepas tu ada elak account 3 tu yang flexible. Yang tu dah memang ambil pun. Jadi yang balance ni EPF is not saving EPF is not your money until umur you 50. Tapi mungkin kita boleh sembang pasal EPF nanti next time. Okay. So ingat ya para penonton dan para pendengar kita, KWSP bukannya saving atau simpanan. Itu adalah persediaan hari tua anda, seperti mana Dr. Nung cakap tadi. Dan next episode kita akan membicarakan tentang KWSP dan dividennya serta pengeluaran dan penyediaan hari tua.